2 Mac 2025. Berita melaporkan beras putih tempatan sukar didapati di pasaran, khususnya di pasaraya-pasaraya. Saudara, sebelum ini Kerajaan Madani melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Abang Mat Sabu yang kita sangat sayang dan sanjung, dia katakan bahawa subsidi sebanyak 150 juta ringgit diperuntukkan untuk memastikan pada 1 Mac 2025 beras putih tempatan akan berada dalam pasaran. Mereka mengatakan subsidi ini melibatkan 24 juta kampit beras putih tempatan 10 kilogram. Saudara dan saudari, sebelum inilah ada kultus-kultus Anwar Ibrahim, termasuk Exco Pemuda Parti Aminah, mengatakan kepada saya bahawa subsidi ini bagi mengurangkan harga beras daripada RM32 10 kg kepada RM26 10 kg. Dan mereka ni juga berpesan kepada saya. Mereka kata, Syafiq, jaga lidah, takut satgi tak masuk syurga. Lah nak tanya mereka balik, bohong orang masuk syurga ke? Masalahnya sekarang, nak jaga lidah kan, nak jaga rakyat ni? Adakah kerajaan hari ini sedar bahawa rakyat ni kat bawah ni sedang sengsara dan tertekan? Namun mereka ni gagal nak menangani masalah rakyat. Isu beras tempatan 2 tahun tak selesai. Sekarang nak tanya, mana pi subsidi 150 juta yang diumumkan oleh kerajaan sebelum ini? Hari ini dah 2 Mac 2025, masih tidak ada beras tempatan ataupun beras yang mereka kata harga RM26 ni. Mana pi subsidi ini disalurkan? Dan bagaimanakah pengagihan dibuat? Saya cadangkan kepada Kerajaan Madani agar dipindahkan wang subsidi itu secara cash dekat rakyat ataupun melalui e-wallet. Supaya rakyat sebenarnya yang mendapat subsidi itu bukan ditipu dan dimanipulasi macam sekarang ini. Subsidi dah keluar 150 juta wang rakyat dan harga beras masih lagi mahal. Apakah pandangan rakyat Malaysia? Hampa setuju tak dengan benda ni semua?